Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam page Wela San-San Masa. Sekatnya itu satu hari satu khabar-khabar. Hari ini saya nak khabar, nak rekah sikit di segi tempat kita, negara kita lah. Lepas keluar negara sikit banyak. Nabi kita tu dah tahu tengah masa. Masa hari ini saya keluar lah. Semua 2 hari 3 hari pasal saya tak keluar tak ada lah. Hari ini ada keluar sikit insya-Allah. Nak sapa lah sikit banyak di segi tempat negara kita atau keluar negara tu Nabi kita tu dah tahu tengah semasa sikit banyak lah. Atau kita dah tengok di segi orang panggil tu metik kromo kalau bahasa telah lepas tu dia istihad dulu lah kata marah gitu nak masuk dalam Kanak Ratna Menteri mesyuarat lah mati nak masuk duit digital tu pas masa marah gitu tak ada orang masuk dah kau. Lepas tu duk bunyi pemberita orang panggil duk jadi kasar, duk jadi viral, duk khabar berita kata kerajaan tu saya bagi roh duit digital. Hak ning di segi kerajaan tu tak ada istihad kata dia nak yokler, kata nak batas di segi fase 3, fase 4, fase 5. Fase 1, fase 2 siap habis belaka dah. Fase 3, fase 4 tu fase lain-lain tu dia tak ada istihad kata dia nak batas. Tetapi kalau masa kita tengok dengan cara, kita tengok dengan rupatan, dengan gambar ya masa sekarang. Kalau masa depan tu, kalau masa ekonomi, statistik, duk jadi lagu ni, boleh jadi batas. Boleh jadi. Di segi saya, ya, tu boleh jadilah. Tunggu kajian yang kalau masa kerajaan itu tak ada istihad apa, boleh jadi nak gerak pergi ke depan. Boleh jadi dia nak istihad mula kata nak boleh bila boleh jadi. Tetapi kalau asal turut kita wikak tengok ekonomi ko turut cukai atau pasi hot Trump nambah di segitu jadi banyak. Ekonomi tu jadi berat sikit lah masa sekarang. Boleh jadi belaka. Tetapi kerajaan tak ada istihad gopo kata dia nak batal, kata dia nak yolak tu kerajaan tak ada istihad. Harap kita faham tu lah. Ada banyak lah duk jadi orang ni duk komen, duk jadi pemberita kata kerajaan batal perang dah tak ada boleh. Hak ni dok lagi lah masa sekarang tu. Masa sekarang tu dok lagi. Harap kita faham tu lah masa sekarang tu tak ada batal perkara lagi. Tetapi kalau masa kita tengok dengan rupa dengan apa tu jadi no tu ada. Boleh jadi, benar boleh jadi belaka. Benar boleh jadi belaka. Tu di segi tempat kita, di segi berita kerajaan masa sekarang. Boleh jadi belaka. Lepas tu rekah sikit banyak di segi keluar negara kalau masa kita dah tengok masa sekarang kau kuat wek dia kau. Ana ya tahu kau kuat di segi falah dengan tu kau kuat. Falah kita dengan Yahudi tu kau kuat. Tetapi pemberita tu tak ada siapa mana lah masa sekarang tu. Sebab boleh jadi dia tutup bisnya payah lah. Tetapi ada juga saya pun boleh sapa sikit banyak. Sapa sekadar hak boleh saya. Hak ada maklumat. Iaitu masa sekarang kalau masa kita dah tengok tu telah lepas tu. Apa bakar bukit dia ke sana tu habisnya. Bakar sapa ko orang panggil kapung-kapung tempat fok dia duduk tu. Fok Yahudi duduk ke sana tu bakar habisnya. Tempat bakar. Lepas tu ada pula tempat banjir kuat pun ada juga tempat negara dia. Nak tak tahu. Dia tolong sama style. Apabila kita doa, kita sapa turun sama style. Nak ya tempat for dia tu harga-harga. Tetapi dia tak bergaduh, dia tak apa lagi. Tak bergaduh, tak apa lagi. Nak ya kuat di segi dia tu. Tu. Kuat di segi Yahudi ke saat itu for dia lah gutulah. Dia tak khabar tak apa lagi. Ni tak panggil for dia. Lepas tu masa sekarang atau masa telah lepas. Marah hari dia tubiklah pemberita tu di segi for dia ke saat itu. Kita tengok di segi orang panggil surai for dia tu. Apa Yahudi dan lagi korban lagi gitu surai gitu mengenak hidup kacau falah kita tu dalam apa panggil bana lah mengeluang kat saat ni tu 20 kali. 20 kali dia hidup serai bana kat saat ni tu. Di segi Yahudi tu dia hidup serai kat saat ni 20 kali. Nak ya tak kuat sangat pok dia kat saat ni. Kuatlah hidup serai Jufalah tu dalam mengeluang kat ni 20 kali.
20 kali tu rusak banyak lah. Fok dia tu. Fok Yahudi kita serai fok falah kita tu. Nak ya rusak banyak jugalah. Sama juga fok falah kita pun serai fok dia juga, iaitu panggil bonus mampus lah. Di segi tentera fok dia tu ne orang lebih kurang. Ne orang lebih kurang lah. Di segi pemberita, di segi apa maklumat hak saya dah. Boleh jadi banyak ada tu boleh jadi. Lepas tu tup yang krok pelak dah kita gebau pelak 3 buah. 3 buah 3 utai kau saat ni tu. Hancur. Hancur setara mana Skoda mana tu tak tahulah. Di segi pemberita tu baik kata hancur. Skoda tu dia tu baik. Boleh jadi belakang. Mana yang termasa sekarang tu tengah duk kuat lah, tengah duk kasar lagi. Tetapi di segi pemberita tu tak ada duk kasar mana masa sekarang sebab lama demo pun tak ada duk orang panggil tak ada duk perhati, orang kita pun tak ada duk mewak doli, tak ada mewak padu. Tu nak tahu masa sekarang apabila lama orang panggil tawar lah. Dari segi orang kita boleh jadi tawar. Tetapi tawar-tawar kita mesti kena tahu dek. Kalau nak tahu masa sekarang pun kita mesti kena doa lagi lah. Sebab apabila kita doa tu kita tu jadi satu orang boleh tolong dulu. Tu satu orang tolong dulu. Nak tahu berita, nak tahu masa sekarang dunia tu sangat orang panggil wunwai. Sangat orang panggil haru-haru belakang. Di segi Pakistan dengan India, Pakistan dengan India. Pakistan dengan India ke sana tu duk bergomo juga dek kau. Duk bergomo tahu udara iaitu kapal musuh fort dia ke sana tu. Nak tahu sangat banyak juga. Duk bergomo. Pakistan pun duk bergomo dengan India. Lepas tu kalau asal negara Thai kita dengan Burma tu duk mengosek duk cuek gitu lah. Tetapi tempat demo tu bergomo habis nyak dah masa sekarang. Nak tahu seluruh dunia masa loloning tu kalau asal kita duk tengok tu jadi haru-haru belakang. Haru-haru belakang lah di segi peperangan, di segi musuh, di segi gebuk tara, di segi mengarut kepada Yahudi pun nak tahu masa sekarang tu jadi haru-haru belakang. Tu nak tahu masa loloning. Lepas tu masalah ni kita jangan itu apa? Jangan beradu doa dia kau. Jangan beradu apa panggil kena mewak padu, kena mewak doli. Sebab masa sekarang tu kalau masa kita tak ada doli, tak ada wak padu tu kita kena jawab ke soalan. Sebab tu lah masa sekarang kita kena beritahu lah. Kata tempat kita atau keluar negara orang Islam kita duk susah payah kok mana duk kena zoling kok mana tu kita harap doa lah sama tempat kita keluar negara. Apabila orang Islam kita duduk mana kalau asal duk kena zoling duk kena apa kita mesti kena doa. Kita mesti kena tolong menolong. Ikutlah di segi mana kalau asal kita kuasa gi tolong dengan al-ajata, gi dengan al-ajata. Kalau asal kita boleh tolong dengan doa, kita tolong dengan doa. Jangan buat tak tolong. Jangan buat tak padu. Hak tu tak boleh. Hak tu orang panggil kita tu rugi. Lepas tu nak jawab soalan lagu mana masa akhirat masa depan. Tu dia. Hari ni saya rekah sikit banyak Skoda. Skoda saya ada maklumat Skoda masa hak saya keluar. Tu dia. Sikit banyak Skoda ni lah. Kalau rasa ada saya sapa kok mana hari ni tu. Kalau rasa ada silap dan salah atau salah kok mana atau deguh hati demo kok mana tu saya minta maaf lah hari ni Skoda ni dulu. Sama juga hak saya duk buat semua hak saya duduk sapa semua kalau rasa ada silap dan salah saya minta maaf. Tu dia. Hari ni Skoda ni dulu minta izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.